Yang bersama saya 22 orang. Lebih menyenangkan. Pengawalan semua baik. Kerjasama antara dua pihak, antara pengurusan dengan pelanggan ni sangat baik. Memang jelas. Saya amat perhati dengan segala perkhidmatan yang diberikan. Dan penerangan juga jelas saya galakkan kepada orang luar sana supaya memilih JDT sebagai pilihan pertama. Selesa, lepas tu memang memuaskan. Setiap perjalanan umrah tu semua macam teliti, tersusun, teratur, memang best. Kalau lepas ni ada rezeki, insyaAllah memang akan cari KJDT lagi. Pengalaman yang paling best masa daki Gua Hira tu, bila kita tahu macam perjalanan Nabi, dia punya perjuangan tu buat kita rasa macam terharu sangat sebab macam bersusah payahnya dia untuk sebarkan agama Islam ni. Paling best masuk Raudah dan saya dapat buat semua solat sunat. Perkara paling menarik ialah 25 peserta. Kalau 40, kita nak dekat dengan ustaz pun macam kena ikut giliran dan sebagainya. And then bila 25 orang, kita rasa agak rapat lah, macam keluarga kecil. Begitu memang macam saya dah speechless. First, kita doa dulu kan. Masa tu pun saya dah macam, wah, Alhamdulillah dapat juga jejak dan dapat juga tengok Kaabah for the first time live. Memang susah nak describe lah.